Assalamualaikum. Saya ai udah bertelur cara-cara baik kita dah. Mula buh minyak, lepas tu buh bawang putih dengan udang dah. Lepas tu kita tumis dulu dah, goreng biar masak dulu dah. Kalau masak kadang ni boleh dah dah. Lepas tu kita buat air masuk dah. Tanah anyak no buh minyak tu agak mik dah. Lepas tu tunggu air tu gelegak dulu ataupun didih dah. Lepas tu bersakar 2 sudu, becing hujung sudu, garam 2 sudu. Kucai-kucai kacang lek ke buh sayur dah. Sayur yo carrot, gubih bunga, gubih bulat. Kalau pi nak buh gubih putih pun boleh. Tapi suka hati lah wahid sayur ke apa buh sayur tu dah. Lepas tu buh cicak potong agak mik dah. Lepas buh cicak potong dah bertelur masuk dah. Ni tak bakar wortel dah. Kalau pi tak wahid yang ke telur, tak kena buh tak apa dah. Lepas tu tunggu telur tu masak dah. Agak tak masak dah ke boleh sikit buh makuk dah. Kalau pergi kena menu ni boleh tekan like, tekan share dah ataupun tekan tiktam kita dah. Tu pergi nak terawak boleh kita dah. Kalau tak faham boleh tanya dah. Ni kadang ni saya ai udah buh telur kita.